Tapi, inilah soalan utamanya. Macam mana kita betul-betul tahu benda ni benar? Bukan setakat rasa ia benar. Soalan ni bukan main-main tau. Ia adalah perbezaan antara sekadar menerima sesuatu sebagai fakta dengan betul-betul faham dari mana datangnya fakta tu. Dan langkah ni sangat-sangat penting kalau kita nak bina apa-apa saja sistem yang kompleks dan boleh dipercayai. Jadi, ada dua cara untuk kita faham benda ni. Sebelah kiri, kita ada intuisi. Ini cara kita belajar masa kecil. Satu blok, tambah lagi satu blok, dapat dua blok. Senang nak nampak, senang nak faham dan ia rasa betul. Sebelah kanan pula, kita ada formalism. Ini cara orang dewasa atau pakar berfikir. Di mana matematik ni macam satu permainan yang ada peraturan yang jelas dan tak boleh diubah. Setiap langkah, setiap jawapan, semuanya boleh dibuktikan hanya dengan ikut peraturan tu. Inilah yang jadi enjin kepada sains dan teknologi moden. Untuk bina sistem formal ni, kita perlukan beberapa peraturan asas atau aksiom. Aksiom ni macam tapak permulaan yang kita semua setuju betul tanpa perlu bukti. Peraturan pertama kita ialah aksiom pengganti. Bunyi macam canggih, tapi ideanya simple je. Setiap nombor, kita panggil n, ada satu nombor unik selepas dia, yang kita panggil Sn atau successor of n. Inilah asas logik untuk mengira. Idea satu lagi atau nombor seterusnya. Inilah percikan api yang hidupkan enjin matematik kita. Tengok betapa kemasnya benda ni. Dengan hanya satu peraturan tadi, kita dah boleh bina semua nombor yang kita guna. Kita mulakan dengan kosong sebagai titik permulaan. Nombor seterusnya yang kita panggil 1 sebenarnya cuma nama lain untuk pengganti bagi kosong atau S kosong. Nombor seterusnya pula, 2, ialah pengganti bagi 1 yang juga bermaksud pengganti kepada pengganti bagi kosong atau S kosong. Jadi, setiap nombor tu sebenarnya cuma satu rantaian langkah yang jelas bermula dari sifar. Okey, sekarang kita dah tahu macam mana nak bina nombor. Jom kita masuk bahagian 2. Dekat sini, kita akan cipta peraturan untuk gabungkan nombor-nombor ni. Sebab ada nombor saja tak cukup kan? Kita kena tahu macam mana nombor-nombor ni berinteraksi. Jadi, kita akan mulakan dengan operasi yang paling asas, tambah. Ini dah dia dua peraturan yang mentakrifkan keseluruhan operasi tambah. Peraturan pertama, peraturan asas, X tambah kosong sama dengan X. Senang je kan? Maksudnya, tambah sifar tak ubah apa-apa pun. Ini jadi sahur kita. Peraturan kedua, peraturan rekursif, X tambah SY sama dengan SXY. Yang ni nampak macam pening sikit. Tapi sebenarnya, ia sangat bijak. Maksudnya macam ni. Kalau nak tambah dengan nombor seterusnya, apa yang kita perlu buat ialah, buat penambahan macam biasa dulu, lepas tu baru ambil langkah seterusnya. Ia pecahkan masalah besar jadi langkah yang lebih kecil.